Dari Sabah kita nak ke Perak pula, Sophie. Ya, betul. Kita akan kongsi kepada anda berkaitan dengan Sukan Padel Perak bersama dengan pelapor kami Rosyam Syasila Rosli yang ada laporannya. Silakan. Ya, silakan. Baiklah, terima kasih kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Cerita pagi dari negeri Perak untuk hari ini, saya nak bawakan kepada anda semua, nak memperkenalkan kepada koma-koma di luar sana, satu sukan baru yang ada di Ipoh, iaitu sukan padel. Kalau sebelum ni kita ada pickleball, sekarang kita ada sukan baru iaitu sukan padel. Jadi nak bercerita lebih lanjut mengenai sukan padel ni, kita nak bersama dengan pengasas sukan padel yang ada di Ipoh ataupun sukan padel Perak. Kita nak bersama dengan Puan Noriha. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan sebab sudi bersama dengan kami untuk rancangan Selamat Pagi Malaysia hari ini. Jadi Puan, mungkin Puan boleh terangkan secara ringkasnya tentang padel ni, Puan. Okey, sukan padel ni sebenarnya adalah dimulakan beberapa puluh tahun dahulu di Mexico. Game ni sebenarnya dibuat dengan gelanggang yang berkaca dan berframe besi. Sebenarnya game ni campuran antara squash dan tenis. So dia punya pengiraan dia macam tenis, tapi permainan dia boleh main dengan menggunakan kaca dan bounce off kaca dan bounce off frame. Sebenarnya game ni lagi interesting sebab dia punya game dia boleh bermain lama, dan game yang kita orang buat ni untuk main 4 orang. So maknanya social dan untuk beramai-ramai lah main. Jadi dia boleh bermain ramai-ramai lah sukan ni. Jadi Puan, dikatakan sukan ni yang pertama di Ipoh. Jadi kenapa memilih Ipoh, Puan, untuk perkenalkan sukan padel ni? Sebenarnya saya orang Ipoh, saya orang Tambun. So maknanya kami dah bersara dan balik ke Ipoh tahun 2015. Tahun 2023 kami jumpa game tu dekat KL. Sebenarnya kami dah pernah main game ni di luar negara. Tapi bila ada kat KL, kami ingat orang KL je boleh main, orang Ipoh dengan orang Perak pun nak main juga. So kami bawa ke Ipoh. So hometown saya. Jadi mungkin Puan boleh terangkan jugalah antara kemudahan yang ada di padel Ipoh atau padel Perak ni untuk mungkin yang pertama kali nak cuba datang ke sini. Okey, kami sebenarnya nak ramai lagi warga Ipoh datang main padel ni. So kemudahan kami bila yang nak datang first time tu, kami akan datang sendiri dan ajar dia orang main dan sediakan sekali dengan raket ni, dengan bola, dan kami akan datang tunjukkan cara-cara main, rules dia macam mana nak main, dan tunjuk sikit sebanyak macam mana nak main game ni. Tapi game ni untuk main sebenarnya tiap-tiap court ada 4 orang. So kalau datang ramai pun tak apa, kita boleh tukar-tukar dan ajar semua sekali main macam mana. Game ni sebenarnya very interesting. Jadi kalau Puan dah cerita tentang apa kemudahan yang ada antaranya court ni, kita nak bersama dengan Encik Tim pula yang akan bercerita dengan kita antara perbezaan pickleball dan juga padel ni. Mungkin ada yang keliru sebab nampak macam sama kan. Jadi Encik Tim, apa perbezaan antara pickleball dan juga padel ni sebenarnya? Boleh. Selamat pagi semua. Ni ada bola pickleball, it's plastic. Ni ada racket pickleball sama plastic. That's pickleball. Okay. This one is paddle. Bola sama tennis ball. Sikit less pressure. Okay. And the racket is carbon fiber with foam. So it's a nicer feel when you hit the ball. The other difference is, of course, we play in the court with the glass at either side and at the back. And if you miss the ball, if someone hits a good shot and it comes past you, you can go to the glass and still hit the ball off the glass to keep the point going. So we have longer points, longer rallies, and it's just more fun. Dan yang terakhirnya, mungkin Puan Noriha dan juga Encik Tim sendiri ada harapan lah. Ini sukan yang baru kita nak perkenalkan. Jadi kita nak galakkan ramai orang Ipoh sebenarnya untuk turun bersukan. Terutamanya Puan waktu panas sekarang ni. Kan? Jadi harapan Puan sendiri? Ya, harapan kami sebenarnya untuk mengembangkan game ni sebab game ni baru sangat. So kami sebenarnya walaupun kami masa ni musim panas, kami main dalam gelanggang yang tertutup. So lepas tu ramai boleh main dalam, macam saya cakap tadi, 12 orang boleh main sekali. So gelanggang tertutup, masa panas, masa hujan pun boleh main. Sebenarnya game ni boleh main daripada umur 6 sampai 60 tahun sebab game dia senang nak belajar. Tapi anak-anak muda sebenarnya yang paling kami nak grabkan sebab game ni akan dimasukkan ke Olimpik tak lama lagi. Dalam masa 2 season akan datang, tahun Olimpik akan datang, akan masuk ke permainan untuk exhibition saja dulu. Lepas tu akan masuk Olimpik. So kita kan macam untuk squash macam kita ada hero kita, so maknanya menanti paddle pun ada juga. So
Moh main pedal. Okey. Yeah. Jom main paddle sini. Okey, jom Koma. Kepada Koma, orang-orang Ipoh lah seharusnya yang datang cuba untuk pedal ni. Waktu-waktu panas ni, kalau tak tahu nak, orang kata tak boleh nak bersukan, panas kononnya. Boleh datang ke pedal ni, cuba untuk lakukan aktiviti sukan pedal ni baru yang ada di Ipoh. Jadi sama-sama kita cuba meriahkan lagi sukan yang ada ni. Jadi saya kira setakat ini perkongsian cerita pagi dari Negeri Perak untuk hari ini. Kita kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Ros untuk perkongsian cerita pagi dari Perak berkaitan dengan sukan pedal Perak.